Kita tahu kan, setiap orang itu unik, sama macam tumbuhan di sebuah taman. Macam kaktus ni kan, ia perlukan matahari terik tapi air sikit je. Tapi, pokok yang lain pula perlukan tempat yang redup dan sentiasa lembap. Jadi, kalau pokok pun perlukan layanan berbeza, kenapa kita ajar semua pelajar dengan cara yang sama? Soalan inilah yang mencabar sistem pendidikan tradisional kita selama ni. Okey, jom kita tengok macam mana nak selesaikan masalah satu saiz untuk semua ni. Jawapannya datang daripada KPM, iaitu melalui pedagogi terbeza. Maksudnya, kita ubah suai kandungan, proses, produk dan juga persekitaran belajar. Senang cerita, inilah toolkit untuk guru tangani kepelbagaian pelajar dalam kelas. Tapi, toolkit saja tak cukup. Apa roh atau jiwa di sebalik cara kita mengajar? Di sinilah pedagogi hikmah oleh Mara masuk untuk membentuk insan holistik. Apa yang menarik, falsafah ni dirangkum kemas dalam akronim hikmah. Yang pertama adalah untuk hikmah. Maksudnya, bijak kaitkan apa yang diajar dengan dunia sebenar. Ia juga bermaksud guru tu kena rendah diri, barulah boleh faham pelajar betul-betul. Lepas tu I untuk itkan, iaitu bersungguh-sungguh, dan K untuk kamil, sentiasa usaha untuk kesempurnaan. M pula untuk mauizah atau nasihat yang baik. A untuk arif, kuasai ilmu. Dan yang terakhir, H untuk hasanah. Ini asasnya, kebaikan dan empati sesama manusia. Jadi, macam mana kalau kita gabungkan dua idea hebat dari KPM dan Mara ni? Hasilnya, satu sinergi yang sangat padu untuk pendidikan yang holistik. Mudahnya macam ni. Pedagogi terbeza ialah cara. Pedagogi hikmah ialah sebab. Satu bagi kita kaedah yang fleksibel. Satu lagi bagi tujuan yang lebih mendalam. Hasilnya, perubahan besar. Grade A tu cuma produk sampingan je dari sasiah yang mantap. Tujuannya bukan lagi setakat hasilkan pelajar cemerlang, tapi untuk lahirkan insan yang hebat. Ingat tak analogi taman tadi? Inilah cara kita suburkan setiap tumbuhan dalam taman kita. Jadi, adakah gabungan ini kunci untuk masa depan pendidikan kita? Apa kata anda?